Tiga gadis didakwa di Mahkamah Magistrat Kuantan pada 23 Julai atas pertuduhan menunggang motosikal secara berbahaya termasuk melakukan aksi Superman. Dua tertuduh berusia 17 dan 18 tahun mengaku bersalah manakala rakan mereka Norliana Atirah Roslan 21 tahun yang bekerja sebagai pembantu kedai mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Wahidah Zainal Abidin. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Pintasan Kuantan dari arah Terminal Sentral Kuantan ke Bukit Rangin jam 12.30 pagi 16 Julai lalu. Semua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 5 tahun dan denda sehingga RM15,000. Mahkamah menetapkan 26 Ogos depan untuk sebutan semula kes serta serahan laporan akhlak dan laporan sosial dua gadis berusia 17 dan 18 tahun terbabit. Magistrat membenarkan Norliana Atirah dan seorang gadis berusia 18 tahun dijamin RM3,000 manakala seorang lagi tertuduh dijamin RM2,000. Pada 19 Julai lalu tular di media sosial aksi sekumpulan gadis menunggang motosikal secara berbahaya termasuk melakukan aksi Superman.